Baru-baru ni saya baca posting rakan dealer public gold saya juga tentang customer dia yang kena cubaan scam. Bukan sikit akaun tabung haji dia 50,000 dan cubaan untuk scam akaun emas Gap public gold sekitar 149 gram menghampiri 70,000. Jadi bila dia bagi tahu dengan rakan dealer saya ni yang akaun dia kena hack, sebenarnya bukan tak tahulah kena hack kah atau apa, sebab username password untuk tabung haji dan juga akaun public gold tu dapat dekat scammer tu. Jadi dia boleh masuk lah. Kena pukau kah, dia bagi secara tak sengaja kah, scammer tu yang masuk ke handphone dia kah, hancur. Public gold punya akaun Gap sudah cubaan dikeluarkan, cuma masih floating lagi emas tu. Belum dijual, belum dikeluarkan lah. So dalam hati kawan dealer saya ni, dia yakin akaun public gold ni sebelum ni memang secure. Jadi insya-Allah sepatutnya selamat lah kan. Besoknya tu customer dia bagi tahu, alhamdulillah emas sudah masuk balik ke dalam akaun public gold Gap. Jadi kalau tuan-puan rasa risau, ragu, ialah kita cakap bank pun pernah dengar kes-kes hilang, kena scam, duit tak tahulah bla 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 kan. So, saya mau cakap alhamdulillah akaun public gold ni insya-Allah security dia ketat. Dia ada banyak prosedur-prosedur untuk make sure tak mudahlah untuk orang akses ke dalam akaun tu. Walaupun kita ada username password seseorang tu, dia akan minta tag lah bla bla bla. So kalau anda belum ada akaun public gold lagi, saya bantu anda mulakan tabungan simpanan emas sebenar RM100. Tekan link dekat bio pengisi beg biru. Nanti saya guide dan masukkan anda dalam circle saya. InsyaAllah anda akan belajar banyak ilmu dalam emas dan kewangan dan pelaburan. Mahu lebih banyak ilmu kewangan dan bisnes? Follow or rapat. Cuba komen dekat sini. Anda sudah ada akaun public gold ke belum?